usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan kepadamu pada hari yang penuh ini. Sepenuh majlis pemakaian jalur gemilang nama cinta dan jati diri kami sebagai anak Malaysia. Terhadap negara tercinta Malaysia untuk majlis simbolik pemakaian rencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid di institusi Kementerian Pendidikan Malaysia. Majlis yang diadakan pada hari ini merupakan satu komitmen bersama bagi memastikan semangat patriotisme dan cinta akan negara dalam kalangan murid dan warga pendidik terus subur dan terus kekal. Pelajar-pelajar dan rakan sekalian, objektif utama majlis pada pagi ini adalah yang pertama, meningkatkan semangat patriotisme, memupuk perpaduan dan menonjolkan identiti kebangsaan. Kita perlu memakai dan menjaga rencana ini dengan rasa bangga dan penuh rasa hormat. Rakan-rakan, jangan sesekali membiarkan rencana ini rosak, kotor atau dibuang ke wenang-wenangnya. Jika tidak menghormati rencana jalur gemilang, secara tidak langsung, kita juga menunjukkan rasa cinta akan negara. Ingatlah, walaupun rencana ini kecil, maknanya sangat besar. Marilah kita sama-sama memupuk semangat patriotik dan menjadi murid yang berdisiplin serta menghargai simbol-simbol kebangsaan kita.